Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Faiz Wahab bin Abdullah, dan hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi subjek Falsafah dan Isu Semasa UQI 11202. Pembentangan ini bertujuan untuk mengupas perkaitan antara falsafah dan kehidupan kita sebagai individu dan rakyat Malaysia. Pertama sekali, mari kita lihat maksud falsafah itu sendiri. Secara etimologi, ia berasal dari perkataan Yunani, iaitu philos yang bermaksud cinta dan sophia yang bermaksud kebijaksanaan. Maka, falsafah secara ringkasnya adalah cinta kepada ilmu dan kebenaran. Ia menuntut kita untuk mengamalkan pemikiran yang mendalam dan rasional dalam setiap perkara. Falsafah ini penting kerana ia bukan sekadar teori, tetapi berfungsi untuk membentuk pemikiran kritis. Dengan berfalsafah, kita dibantu untuk membuat keputusan yang lebih tepat, memahami nilai moral dan etika, serta akhirnya membina masyarakat yang lebih matang dalam berfikir. Dalam konteks kehidupan seharian, falsafah mengajar kita untuk sentiasa berfikir sebelum bertindak. Ia memupuk sikap bertanggungjawab, sifat menghormati orang lain dan keinginan yang kuat untuk sentiasa mencari kebenaran dalam setiap maklumat yang kita terima. Falsafah juga menjadi tunjang kepada negara kita melalui rukun negara. Setiap prinsip bermula daripada kepercayaan kepada Tuhan sehingga kesopanan dan kesusilaan adalah satu manifestasi falsafah yang bertujuan menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Begitu juga dalam sistem pendidikan kita melalui falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Matlamatnya adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kita mahukan rakyat yang bukan sahaja berilmu, malah berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Secara peribadi, melalui pembelajaran subjek ini, saya melakukan refleksi bahawa falsafah telah membantu saya berfikir dengan lebih matang. Saya belajar untuk tidak terburu-buru dan membuat kesimpulan, menjadi lebih rasional dan lebih menghargai nilai-nilai murni dalam kehidupan. Sebagai penutup, falsafah sebenarnya adalah panduan hidup yang sangat relevan. Ia sangat penting bukan sahaja untuk membangunkan diri saya sebagai individu, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.